Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak kongsi resipi macam mana nak buat curry puff yang very crunchy dan sangat rapuh Okey, ikuti hingga akhir resipi kita curry puff kentang telur ala-ala IKEA Sangat amat. Nampak tak? Okey, pertama sekali kita masukkan tepung gandum. Kemudian kita masukkan margarin yang telah dicairkan gitu. Kacau. Kemudian campurkan setengah sudu teh dengan 100 ml air biasa saja. Masukkan semua macam ni Masukkan semua. Tak apa, dia lembut. Dia nampak memang macam cair je. Kita kacau aja Okey, kita akan nampak adunan seperti ini. Kemudian kita akan mengulinya dengan tangan macam tu. Uli sehingga lembutlah adun ni, lembut dan tak melekat pada tangan tepung ni Okey, setelah tak melekat lagi adunan pada tangan ni kita uli dalam 4 minit macam tu. Kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk yang lain. Kita akan perap lebih kurang 30 minit. Okey, macam ni. Kenapa kita perap? Supaya kita nak dough kita lembut Dia bukan nak tunggu dia naik, bukan. Sebab kita tak campur pun baking powder ke yeast ke tak Kita nak dough kita lembut. Okey, dah 30 minit. Kita keluarkan dough. Kita bagi-bagikanlah kecil-kecil Kita nak buat curry puff dah ni Kita nak isi inti Kita buat 60 gram setiap satu Okey, kita dah bagi-bagikan 60 gram setiap satu. Kemudian kita akan isi dengan dia punya inti Okey, inti dia kita ada kari kentang dengan ayam kisar dan juga telur Telur ni adalah umpama kita punya curry puff dekat IKEA tu lah dia memang ada telur kat dalam So sekarang kita nak letakkan inti di dalam Pertama kita lepaskan dulu. Okey, dah lepeh kan? Kita letak telur dan juga kari kentang daging ayam gitu. Cara dia mudah je, kita lipatkan je kita punya gitu. Nampak tak? Dia dah lipat kan? Okey, sekarang kita nak clean kat tepi dia. Senang je. Tekan sini. Okey, sekarang kita dah siap clean semua di tepi-tepinya. Sekarang masanya untuk kita menggorengnya Okey, ni baru kita angkat dari kuali. Dah panas. Sekarang kita punya curry puff ala-ala IKEA kita dah siap masak. Kita nak buka satu. Nak tengok macam mana. Ambil satu ni. Panas lagi. Tengok kat dalam dia rangut ke tak. Wow, rangutnya. Wah, memang rangut gila lah. Sedap sangat. Ada telur, ada kentang, ada kita letak kentang dengan daging kisar ayam kisar. So memang sedap sangat lah. Okey, so terima kasih kepada menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.